Tahu dah kau cara nak buat umrah ni? Tahu kan? Kan mula-mula kali. Mula-mula kali niat. Ya. Okey. Lepas tu kena talbiyah. Talbiyah lagi Talbiyah. talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey, lepas tu Lepas tu tawaf berapa kali tawaf? 7. 7 kali tawaf. Lepas tu Lepas tu sa'i. Mula mana tawaf? Mula dekat Hajarul Aswad, lampu hijau. Apa hijau baca kan? Bismillah, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lepas tu cuci tangan tanpa bunyi. Okey, dekat rukun yang mana? Mungkin yang mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina azabannar. Lepas tu Pusinglah kena buat 7 kali. lepas 7 kali Lepas 7 kali pergi kat Sa'i. kan? Safa dengan Marwah. Berapa kali? 7 kali. Baca? Baca inna safa wal marwata sya'airillah. Sya'airillah. Pendek lah. Pendek Lampu hijau? lampu hijau. Rabbi fil warham wa'fu wa takarrum wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lamu innaka anta wahfu a'azzul akram. Doa atas Bukit Safa tu? Okey, salah. Sampai atas Bukit Safa, atas Bukit Marwah tu menghadap Kaabah tu. Alamak, lupa dah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulkul hamdi wa ma ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamat ahza bawah dah. Betul ke tu? Betul lah. 100%.